Apa pendapat korang bila kita borak pasal seorang player yang main left back tapi tiba-tiba dia pergi left wing back, struggle? Sama juga kalau player yang perform dekat right wing back, tiba-tiba turun right back, nampak dia macam struggle. Ada yang bila switch position tu elok. Ni semua cerita dia tentang back 3, duduk kat wing back, tiba-tiba duduk dalam back 4, main full back. Aku rasa banyak je case study pasal benda ni. Kalau ambil satu contoh lah, kau tengok kat Liverpool, Milos Kerkez. Season ni dia belum dapat lagi apa yang dia boleh buat, sama macam kat Bournemouth sebelum ni. Dekat Bournemouth dia main wing back, tapi dalam sistem juga kau kena faham, ada juga centre back yang solid. Waktu tu ada Dean Howson, lepas tu ada juga dengan Zabani. Bila dekat Liverpool, memang duduk dalam back 4, sebab tu aku rasa dia pening sikit. Tapi tak semua yang bila switch position ataupun switch system ni dia jadi barai. Dekat Chelsea, Reece James tu berapa banyak position dah dia main, aku rasa elok je deliver. Daripada main right wing back, main right back, lepas tu kadang-kadang duduk juga defensive midfield, right centre back pun ada juga. Lain ni kalau Diego Dalot tu, entahlah, korang fikirlah sendiri. Nak cakap pun tak larat lah. Asal lah dia jadi kebal kat situ. Cerita dia minggu ni, aku bukan nak borak pasal siapa flop ke, siapa yang perform elok ke. Tak, bukan pasal benda tu. Cuma dalam modern football ni, kalau tak sentuh pasal dia, rasa macam tak lengkap. Mamat ni, work rate di atas padang memang super. Dia next turun naik, cepat attack, cepat balik drop. Macam jantung ada 3 member ni main. Dia punya low shot track mark pun satu hal juga. Kalau tengok dia main, stroking memang rendah je, nampak bulat je betis je tu. Ada lagi satu, dia punya set piece. Mamat ni, free kick dia pun not bad juga. Long range shooting pun not bad juga. Jap. Sebelum tu, subscribers tu kalau aku tengok dah 20,000 dah. 20,000 tu memanglah kecil je nak compare dengan orang yang dah biasa buat video. Aku dekat sini pun bukan nak compete dengan siapa-siapa. Just nak share apa yang aku tahu and apa yang aku nak tahu dengan korang. So, 20,000 tu and even maybe dah lebih sikit, thank you kat korang. Aku appreciate gila benda tu. Maybe benda tu boleh lah bagi aku semangat sikit nak buat video lagi. Tapi tu yang dah subscribe. Yang belum, tekan. Federico Di Marco. Nama pun dah cukup Itali dah. Tapi dia ni satu player main left back yang kalau kita ingat dia punya trademark ataupun dia punya style main, jenis lari tak ada jantung, lepas tu dia punya burst tu untuk speed memang super. Dia ni asal dia datang dari satu kawasan dekat Milan yang rata-rata penduduk kat situ penyokong Inter Milan. Lahir 10 November 1997, Di Marco membesar hasil daripada didikan mak dan ayah dia, Gianni Di Marco, dekat satu kawasan nama Corso di Porto Romana. Sejak kecil, kehidupan dia memang banyak spend time dengan Christian Di Marco, which is satu-satunya adik lelaki ataupun adik-beradik yang dia ada. Di antara dua beradik ni, jarak umur cuma 5 tahun. Kalau sebelum ni, aku rasa banyak dah player yang aku borak kat sini, dia punya involvement dalam bola sepak tu hasil daripada influence orang yang penting dalam hidup. Contohnya macam bapak yang baru ni, Casemiro, owner sekolah bola sepak. Kalau bapak yang paling dekat aku rasa Martin Odegaard itu. Tapi cerita Di Marco ni lain, tak ada kena-mengena langsung dengan bapak dia. And even bapak dia ni memanglah minat bola, tapi minat je lah, tak ada apa-apa involvement ataupun serius dalam bola sepak pun, bukan pegang jawatan ke, tak ada. Federico Di Marco ni dia ada satu nickname dia pelik sikit. Bukan pelik apa, okay, nickname dia orang panggil Whiskey. Yang Whiskey tu tak pelik, nickname Whiskey tu tak pelik. Cuma yang pelik dia, Mamat ni alkohol pun tak minum, mana datang nama Whiskey. Sampai hari ni pun ayah Di Marco masih lagi dengan pekerjaan yang sama macam waktu dia kecil, which is berniaga buah dan juga sayur. Tapi jenis perniagaan yang ayah dia buat tu betul-betul dah establish kat kawasan rumah dia, disebabkan bisnes tu turun-temurun daripada family. Ada juga report yang mention kedai ayah dia tu ada macam-macam jenis customer, termasuk penduduk dan juga golongan VIP dekat Porta Romana. Minat dia dekat bola sepak memang datang daripada kecil. Seawal umur 6 tahun, ayah dia sendiri pernah share yang waktu belajar dekat tadika, dua beradik Di Marco ni sanggup keluar awal semata-mata untuk spend masa untuk main bola sebelum pergi masuk ke kelas. Benda tu mungkin dengar macam biasa je, budak-budak tiba-tiba bangun pagi semangat nak pergi main bola. Tapi yang jadi bapa yang nak pergi sekolah hari-hari, nak siapkan budak hari-hari, mungkin lagi faham. Nak berperang sana, nak pujuk lagi, nak buka lagu Mikamato lagi, boy lagi, panjang cerita. Tapi Di Marco semangat bangun, mandi, tapi pergi sekolah awal. Lepas tu main bola dulu, baru masuk tadika. Waktu awal dulu, dia banyak involved dengan bola sepak 7 sebelah. And sampai dah start main full 11 side pun, position dia tetap sama, which is main left winger. Sejak awal, progress dia memang betul-betul on track. Waktu umur 14 tahun, Di Marco dah mula main dengan pasukan under 15. Dan seawal umur 16 tahun, dia dah dapat call up untuk join squad bawah 19 tahun Inter. Sebab tu, tak terkejut bila tahun 2013, Di Marco jadi salah seorang regular player untuk squad Itali yang jadi net juara dalam UEFA European Under 17 Championship
dekat Slovakia. 3 tahun lepas tu, dia lagi sekali dapat bantu Itali pergi final. Kali ni, tournament yang sama. Cuma untuk bawah 19 tahun. And lagi sekali tak ada luck. Sebab kalah dengan France 4-0. Antara top current players yang ada dalam squad Lebler waktu tu, Kylian Mbappe dan juga Marcus Thuram. Ada satu cerita kelakar bila cakap pasal Di Marco ni. Waktu dia awal-awal dulu main bola, sebenarnya ada coach dia pernah share. Di Marco ni, dia seorang player yang jenis cepat pick up. Apa yang kau ajar dia, cepat dia dapat. Lepas tu penyebab komitmen, tak ada masalah. Memang rajin training, and turun padang tu memang on time. Disiplin lah senang cakap. Cuma satunya masalah dia. Dia ni level main bola. Dia tak fikir appearance dia. Dia tak kisah pun apa rupa dia. Disebabkan waktu kecil dulu, jenis budak-budak, ingus kerap meleleh. Sampai ke tahap dia main bola, dia celebrate goal pun, ingus tengah meleleh. Coach dia pernah cakap, lagi banyak arahan yang dibagi kat Di Marco ni, pasal lap ingus. Berbanding, kau nak tendang macam mana, kau nak passing macam mana. Penat juga, kejap-kejap nak jerit macam tu. Lap ingus, lap ingus. Bila dapat join first team dekat Inter Milan, challenge dia dah makin bertambah. Debut dengan Inter datang bila dia masuk gantikan Danilo D'Ambrosio waktu game Europa League masa Disember 2014. 5 bulan lepas tu, barulah dia dapat rasa pentas Serie A bila masuk padang minit 89, gantikan Rodrigo Palacio dalam match yang Inter menang 4-3 lawan Empoli. Palacio ingat? Yang ada tocang belakang tiba-tiba seketul dia tu. Daripada Januari 2016 sampai Mei 2017, Di Marco go through proses maturity dalam karier dengan tempoh pinjaman ke Ascoli dan juga Empoli. Walaupun Empoli terpaksa relegate ke Serie B tahun tu, tapi disebabkan Di Marco perform, tu yang terus kelab Switzerland, Sion, agree untuk bayar hampir 4 juta euro. Tapi transfer tu bertahan cuma setahun je. Sebab Inter gunakan buyback clause yang ada untuk bawa dia balik ke Milan. Tengok cerita tadi dia dah 2 kali kena loan. Lepas tu cukup masa, jual pergi luar daripada Itali. And then, panggil balik, beli balik, bawa balik ke Itali. So waktu tu, Di Marco memang ingat, dia dah sampai masa dah. Time dia dah sampai dah nak main dengan first team. Tapi member silap. Di Marco tak dapat join tim Inter yang Mauro Icardi jadi kapten masa 2018-2019. Disebabkan manager time tu, Luciano Spalletti, decide untuk hantar dia dapatkan game time yang lebih. Lagi sekali melalui proses pinjaman. Dari situ, Parma dan juga Hellas Verona yang willing untuk bagi dia space dalam tim. Waktu Antonio Conte pegang Inter, Di Marco masih lagi tak dapat peluang untuk balik. Sebab tu, dia pergi duduk Parma 18 bulan and sambung pula pergi Hellas Verona lagi 18 bulan. Sampai le musim panas 2021. Nasib Di Marco berubah bila Simone Inzaghi jadi manager Inter. Tempoh loan dekat Verona tak extend sebab Inzaghi plan untuk letakkan Di Marco as a competitor untuk Robin Gosens dekat posisi left wing back. Tapi lain yang jadi, dia terus jadi pilihan Inzaghi sampai Gosens pun tak dapat nak compete. Selebihnya, terus jadi momen yang besar untuk Di Marco dan juga Inter Milan. 1 title Serie A, 2 Coppa Italiana, 3 Super Coppa Italiana dan juga 2 kali jadi finalis Champions League. Walaupun kalah dengan City dan juga PSG dalam dua-dua final tu, tapi sampai sekarang, Di Marco masih lagi easy pick untuk first level dalam skuad Inter. Walaupun Inzaghi dah tak ada and ganti dengan Christian Chivu. Satu benda yang mungkin kita semua boleh belajar daripada karier Federico Di Marco ni. Walaupun kena loan dekat banyak klub, tapi dia tak pernah give up untuk main dengan tim yang dia minat dari kecil. Walaupun sampai satu tahap, dia sanggup dijual pergi ke Switzerland, which is luar daripada Inter, untuk make sure dia ready and balik sarung jersey Inter Milan. Kalau diikutkan, kalau dia ni jenis tak berani ambil risiko, dia duduk je dalam Itali, dia tak ada pergi sampai main kat Switzerland. Tapi buat member ni, dia tahu dia kalau pergi sana, dia boleh pecahkan apa-apa benda yang mungkin orang tak nampak kat dalam diri dia, sampai Inter panggil balik. Dah panggil balik, pergi loan tempat lain pula, member still tak give up. Aku rasa benda tu paling gila lah bila cakap pasal Di Marco ni. Hasil dia, tengok sekarang top assist kat Inter. Itu aku dah tanya korang kan, cerita pasal siapa top 3 pilihan korang midfield paling kreatif kat Premier League sekarang. Apa kata kau share dengan aku? Kau letak nama 3 player yang kau rasa top left back zaman sekarang. Zaman sekarang kau yang letak nama Roberto Carlos pula, kubang-kubang je kadang-kadang.